Kadang-kadang aku rasa dunia terlalu bising, terlalu ramai yang melihat dan terlalu ramai yang mendengar dan terlalu ramai juga yang menyibuk. Setiap klik, setiap like, walaupun kau diam je, semua tu direkod. Setiap yang direkod akan dikaji dan dijual. Bukan aku paranoid, tapi aku mula sedar betapa privacy itu mahal. Dan makin lama, makin susah mau dapat. Aku mula dengan perkara yang kecil. Tidak semua benda aku perlu kongsi. Tidak semua fikiran aku perlu ceritakan. Dan setiap gerak-geri tidak perlu orang lain tahu. Berseorangan bukan bermaksud kesunyian. Diam bukan bermaksud tiada suara. Tapi aku lebih selesa di belakang tabir. Kesunyian juga boleh menyebabkan aku jadi diri aku sendiri. Dunia akan terus bising, tapi kau perlu tahu untuk jaga ruang diri kau sendiri, untuk bataskan akses dan untuk kekal waras dalam dunia yang dahagakan perhatian. Kalau kau pun suka ruang privacy, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan follow saya. And then teruskan komen di bawah ini. Bukan untuk viral, tapi untuk kekal waras. Okay, bye!